Saya cuma ingin tegaskan kenapa saya menggunakan kalimah Kesultanan Terengganu Islamiyah Melawiyah. Itu adalah nama yang telah digazetkan oleh Sultan Zainal Abidin dalam Tan Al-Muluk ataupun Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu pada tahun 1911. Jadi nama ni memang sedap disebut dan dibaca. Tapi peringkat awal memang banyak orang bertanya di mana kalimah ni wujud. Itu adalah kehebatan marhum Haji ataupun Sultan Zainal Abidin dengan mengungkaikan nama yang agak menarik bagi kerajaan Terengganu. Dan itu saya sertakan di tengah tu adalah Cap Moho. Cap Moho ni saya usaha sendirilah dari segi kreativiti kita sebagai orang Melayu Islam. Kita angkat balik khat dan ini adalah versi khat Melayu, bukan Arab. Ni versi Melayu. Okey, untuk slide kedua, berlatar belakangkan peta Terengganu pada tahun 1895 dan peta ini merupakan perjalanan Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau di Terengganu. Yang tanda tadi merah tu laluan dia lah. Setiap apa yang saya paparkan dalam slide saya ni ada mesej tersurat dan tersirat. Di bawah tu ada 12 cap moho Sultan-Sultan Terengganu. Ni maksudnya semua Sultan-Sultan Terengganu yang ada dokumen yang kita berjaya jejaki. Sama ada di Malaysia, di Thailand, di Denmark, di British, di India. Dan yang peringkat bawah tu kalau daripada ujung Sultan Zainal Abidin, Sultan Mahmud, Sultan Ismail. Yang kelabu tu Sultan Ali. Sultan Ali tu dia kelabu sebab dia hot sikit lah. Jadi saya tak nak kita banyak pasal tu. Ini adalah variasi Sultan Zainal Abidin dan saya pernah kongsikan di page saya. Itu adalah daripada gambar-gambar yang berbeza. Bermula yang paling awal, foto paling awal kita temui di Bangkok 1896 dan gaya ni orang Terengganu pun tak ada dah. Semuta tu tak pernah jumpa dah orang Terengganu pakai. Tapi Sultan kita menggunakan gaya pemakaian yang unik. Itu identiti orang Terengganu. Tengok cari ikatan dia tu. Nak kata sebang bukan sebang, dia semuta. Dan yang paling bawah last tu, selepas di balik haji kita boleh tengok marhum